ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung semula pengajian kitab baru Mazi pada jilid yang ke-18. Kita sampai kepada muka surat dalam kitab Jawi muka surat 119 dan dalam kitab Rumi muka surat yang ke-182. Iaitu kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Ba ma jaa umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Baik. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis disuruh akan daku bahawa aku perangi orang-orang hingga diucapkan mereka itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, disuruh Allah Ta'ala akan Nabi kita SAW memerangi orang kafir itu kemudian daripada hijrah. Adapun dahulu daripada hijrah maka tiadalah disuruh Tuhan perang akan orang-orang kafir itu supaya menjadi Islam. Ini antara perintah khitab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW pada selepas hijrah, maka luaskan kekuasaan, luaskan empire, sampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hadis yang kita nak baca ni tuan-tuan, dia menjadi khilaf di kalangan para ulama begitu besar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hadis ni kalau kita perhati elok-elok, dia seolah-olah macam bercanggah dengan hadis Nabi. Dia seolah-olah bercanggah dengan ayat Quran. Apa kata Allah? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk perang dengan manusia. Jadi seolah-olah hadis yang kita baca hari ini, hadis ni tuan-tuan, para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Apa makna hadis mutawatir? Hadis yang diruwayatkan oleh ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana periwayatan Al-Quran. Al-Quran riwayatnya apa tuan-tuan? Kita panggil riwayat mutawatir. Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni tuan-tuan, siapa tolak dia kafir, siapa tolaknya murtad. Begitu juga hadis-hadis mutawatir. Kalau tuan-tuan ingat satu orang namanya Kasim Ahmad, saya ingat nama dia. Kasim Ahmad ni tuan-tuan, beliau satu orang yang kita kata dia anti hadis. Tapi kalau kita kaji tuan-tuan pemikiran beliau, beliau tak pernah menolak hadis yang berbentuk mutawatir. Sebab hadis tolak mutawatir ni tu, hadis yang mutawatir kalau ditolak hukumnya kafir, keluar daripada Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab periwayatannya adalah secara qat'iyyun, yaqini. Yakin sampai tu. Seperti mana Quran kita yakin.
Betul Kasih Ahmad ni jadi ada pertikaian di kalangan sarjana-sarjana Islam, terutama daripada kalangan orang Melayu kita lah. Ada kata dia tak tolak hadis semua. Yang dia tolak hadis ni, dia tolak hadis ahad. Tolak hadis hadis ahad. Ada kata tak, kalau dia tolak hadis tu kira kafir terus. Ini isu Kasih Ahmad. Semua saya nak beritahu dekat sini pada tuan-tuan. Hadis yang kita baca ni, ulama menganggapnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Mana hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat. Tetapi bila mana kita lihat skop hadis ni, nampak macam dia bercanggah dengan ayat Quran. Jadi para ulama, mereka mentakwilkan ataupun mereka menafsirkan beberapa kalimah dalam hadis ini. Nanti insya-Allah kita akan baca dan kita akan lihat. Antaranya kalimah apa dia? Kalimah umirtu an uqatilan nas. Perkataan an-nas dekat situ. Adakah an-nas di situ maknanya merujuk kepada semua manusia ataupun sesetengah manusia? Ada insya-Allah kita akan lihat bagaimana huraian Syekh Idih Al-Marbawi. Sebab kalau perang ni tuan-tuan kepada semua manusia, seolah-olah Islam ini dia terbina di atas mata pedang. Makna kita kena paksa orang masuk Islam. Kalau engkau tak Islam, kami bunuh. So benda ni tuan-tuan bercanggah dengan ayat Quran. La ikraha fiddin. Sebab tu hadis ni tuan-tuan kalau difahami dengan cara yang salah, maka kita akan menghalalkan darah semua manusia di atas dunia ni. Mana semua manusia boleh dibunuh sampailah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab tu ulama jadi khilaf pada menentukan apa makna perkataan umirtu an uqatilan nas. Adalah insya-Allah kita akan jumpa dan kita akan pergi kepada tempat-tempat tertentu. Baik. Maka bermula dalil atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh akan daku memerangi manusia, yakni Tuhan suruh aku memerangi mereka itu hingga berkata mereka itu dan diucap mereka itu akan la ilaha illallah. Dan di dalam Al-Quran beberapa ayat yang menunjukkan atas suruhan menghantam kafir itu, iaitu firman-Nya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh sekalian kamu akan orang-orang yang tiada percaya mereka itu dengan Allah dan tiada dengan hari yang kemudian. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan perangilah oleh kamu sekalian kamu akan kafir semuanya. Ini ayat-ayat tuan-tuan, ayat-ayat Quran yang menyokong supaya diperangi oleh siapa? Oleh Nabi akan orang-orang kafir musyrikin. Maka di sini kata ulama, perkataan an-nas di situ merujuk kepada kafir musyrikin Mekah. Kafir musyrikin Mekah. Maksudnya Nabi diperintahkan untuk perang orang musyrikin Mekah sehingga mereka dua. Yang pertama masuk Islam ataupun mereka ditawan dan jadi hamba kepada orang Islam. Syarat. Perkataan an-nas dekat situ. Sebab iskalat hadis ni tuan-tuan, masalah hadis ni takkan semua kita kena perang dengan orang. Takkan kita nak kena perang dengan orang ni, perang dengan orang ni, perang dengan orang ni. Ataupun peperangan ni hanya ditentukan, dikhususkan kepada individu-individu tertentu. Betul saya kata kalau salah faham hadis ni tuan-tuan, bahaya dia besar. Sebab apa? Sebab seolah-olah semua darah orang bukan Islam tu halal untuk ditumpahkan. So fahaman ni tuan-tuan, fahaman khawarij. Fahaman khawarij yang menghalalkan darah. Kita ahli sunnah tak?
Betul, ulama dia cuba untuk apa dia memahami hadis ni dengan kalimah an-nas dekat situ. Kalimah an-nas dengan makna merujuk kepada manusia. Tapi adakah manusia dengan makna semua manusia ataupun sekumpulan manusia tertentu? Maka kata para alim ulama, antaranya apa? Antaranya adalah orang musyrikin Mekah. Nabi suruh memerangi mereka. Nabi disuruh untuk perang dengan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, kalimah uqatila yang kita baca dalam hadis tadi. An uqatila, umirtu an uqatila. Kalimah uqatila ni tuan-tuan diterjemahkan memanglah membunuh, perangi mereka. Tapi para ulama mentakwilkan kalimah uqatila dengan makna pada jika kamu diperangi maka perangilah mereka. Ini lagi tepat pada sudut terjemahan. Kalau kita faham dengan mana uqatila, dengan mana kita bunuh, itu salah. Maksud uqatila pada jika kamu dibunuh ataupun jika orang Islam itu diperangi, perangilah musyrikin itu. Sehingga apa? Sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah ataupun mereka surrender. Menyerah kalah dan jadi hamba kepada orang Islam. Ataupun kita mati syahid tu je. Ini kalimah nak faham hadis. Sebab hadis ni tuan-tuan kalau salah faham, macam saya sebutkan tadi, maka akan berlakunya pada kesalahfahaman yang sangat besar yang boleh bawa kepada kerosakan. Sedangkan Islam tuan-tuan tak pernah terbina di atas mata pedang. Melainkan orang memerangi kita itu cara Nabi SAW. Betul, tangan Rasulullah SAW tak pernah bunuh orang. Kita tak jumpa Nabi bunuh orang dengan tangan baginda, tak. Adalah Nabi balik tombak tu ada, tapi kena sipi ya. Tapi nak kata Nabi bunuh, tak ada. Itu rahmahnya Nabi SAW. Itu cara nak faham hadis. Perkataan umirtu an uqatilan nas, yang dikatakan an-nas dekat situ pada ianya golongan musyrikin Mekah. Dan perkataan uqatila itu kata ulama apa? Dengan mana kamu diperangi, maka perangilah mereka wahai Muhammad itu. Kalau kita terjemah bahawa Allah memerintahkan aku untuk memerangi manusia yang mana memerangi Islam, sehinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Itu cara terjemahan yang paling baik untuk kita faham hadis yang kita bacakan pada malam ini. Baik. Masalah yang ke-89. Memerangi sekalian kafir itu adakah masuk Yahudi dan Nasrani? Al-jawab adalah pada hadis dalam masalah 88 itu zahirnya tidak menunjukkan suruh perangi Yahudi dan Nasrani, kerana mereka itu berkata tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi yang telah ditetapkan di dalam hukum syarak kita dan yang berlakunya, semuanya diperangi sama ada Yahudi ataupun Nasrani, kerana tidak memandai berhenti daripada memeranginya dengan ucapnya la ilaha illallah sahaja, bahkan hendaklah serta ucapnya dan i'tiqadnya bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan kerana itulah ada datang pada riwayat hadis yang lain, wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tiz zakah. Maksudnya adakah semua Nasrani dengan Yahudi kena perang kalau berdasar kepada hadis ini? Tak juga kata Syekh. Tapi kalau mereka memerangi kita, mereka perang dengan kita, maka kita perang dengan mereka balik. Kita bukan orang Islam yang pengecut. Bila mana orang musuh serang kita, wajib tak kita berperang? Wajib. Sebab tu dia antara dosa besar pada lari daripada medan perang. Tengah duk perang tu lari, melainkan berundur lain. Berundur. Mana kita ni dah kena teruk berundur. Seperti mana dalam peperangan Mu'tah pada berlaku pada tahun 8 Hijrah, pada bulan Jamadi awal ni. Pada tahun ke-8 Hijrah berlaku satu peperangan besar yang tentera kita Islam berperang dengan golongan bangsa Rom. Yang askar mereka tu hampir dekat 30,000 orang. Kita lebih kurang 3,000 je. Perang di mana tuan-tuan? Dekat Mu'tah, tempat saya mengaji dulu. Bila mana Sayyidina Ja'far
bin Abi Talib gugur mati syahid, digantikan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah meninggal mati syahid, diganti oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pun mati syahid, diganti oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah pun mati syahid. Tiga-tiga ni panglima Islam mati syahid. Nak ganti siapa tak tahu. Akhirnya nanti siapa? Khalid bin Walid. Apa Sayyidina Khalid buat? Dia undurkan askar dulu, susun strategi perang. Itu tak apa. Ini tuan-tuan, tengah-tengah kawan kita kena bunuh, kita lari. Itu tak boleh. Bunuh start perang, lari dah. Itu tanda orang yang berdosa besar. Tak boleh lari daripada medan perang. Kena berhadapan. Tak kita mati, dia mati. Tak kita mati syahid, kita menang. Itu je orang Islam. Habis nak kata kena perang. Itu yang kita kata tadi tu. Uqatilan nas dengan makna apa? Mereka memerangi kita, maka kita perang mereka. Sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Orang Nasrani ni tu percaya Allah. Percaya pada Allah, tapi dia sekutukan Allah dengan mengatakan Allah ada anak, Allah ada isteri. Sebab tu Syekh kita kata tak pada kalau dia ucap la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Tak pada, tak boleh. Betul orang mengucap kalimah syahadah ni tuan-tuan, dia baru masuk Islam, kita suruh dia mengucap pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga mazhab kita Syafi'i letakkan syarat apa? Kena sebut asyhadu. Kena letak asyhadu. Baru sah syahadah dia. Tu mazhab kita Syafi'i. Dia tak boleh kata asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tak sebut. Tak sah i'tiqad dia. Tak sah. Sebab apa? Sebab kedua-dua kalimah syahadah ni penting bagi orang yang baru masuk Islam. Kalau dia Nasrani, kita dapat tawan dia, dia nak selamatkan nyawa dia, dia kata la ilaha illallah. Sah tak Islam dia? Di sisi Syekh kita belum tentu, tak memadai. Sebab apa? Sebab mereka percaya kepada Allah, tapi kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, mereka tak percaya. Macam Yahudi. Yahudi percaya pada Allah, percaya. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tak percaya. Malah tak beriman langsung. Begitu juga dengan golongan Nasrani. Mereka percaya Nabi Isa, tapi mereka tak percaya Nabi Musa. Begitu juga Yahudi. Yahudi mempercayai Nabi Musa, tapi diorang tak percaya kepada Nabi Isa. Kita tak. Kita orang Islam ni, semua Nabi kita percaya, beriman. Sebab ada usul i'tiqad. Dan asas kepada i'tiqad apa dia? Mempercayai semua para anbiya. Saya ni ustaz tak percayalah Nabi Nuh. Kufur dia. Kufur lah dia. Saya ni ustaz tak percaya Nabi Musa ni Bani Israel. Kufurlah dia. Fardu takdir dia kata lagu tu. Ataupun dia kata saya ni ustaz kitab Taurat tu tak percaya. Kufurlah dia. Walaupun dia percaya Quran. Saya tak percaya ni Injil ni, ini tak percaya saya. Kufurlah dia. Tapi kalau kita kata saya tak percaya Bible yang muharrafat, tu tak apa. Bible yang ada pada kita hari ni tuan-tuan, boleh tanya dekat golongan-golongan Kristian, berapa manuskrip yang korang ada. Bible yang ada hari ni tuan-tuan, dia ada New Testament, dia juga Old Testament. Dia ada New, perjanjian baru dan perjanjian lama. Tu Bible. Betul Bible ni tuan-tuan, kajian para ulama kata apa? Ada 1000 manuskrip. 1000 Bible. Mana satu yang betul? Bukan cetakan. Manuskrip yang berlainan-berlainan. Ayat tak sama, ayat ni tak sama, chapter ni tak sama dengan ayat ni. Berlainan. Kita Quran tak? Quran cetakan kita banyak. Tapi semuanya sama. Perbezaan pada sudut qiraat, pada sudut membaca ayat, tu ada perbezaan. Tapi pada sudut isi sama. Bible tak? Bible pada sudut ayat, susunan, chapternya, surahnya sangat-sangat berlainan bagi setiap 1000 nuskah tersebut. Itu kita tolak tak apa. Tapi kalau Injil yang ada diturunkan kepada Nabi Isa, kita tolak, kufurlah kita. Tu kena tahu. Walaupun kita kata Zabur, Taurat, Injil ni dah tak ada. Maksudnya
yang asli dah tak ada dah, tapi wajib beriman. Betul juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa walaupun bukan nabi kita, wajib beriman, wajib beriman. Macam tu juga kita orang Islam wajib beriman. Macam tu juga kalau kafir Yahudi, Nasrani, kalau dia nak selamat, dia kena percaya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau tak tuan-tuan, maka dihukumlah ke atas dia. Inilah tuan-tuan. Betul dalam riwayat yang lain, sebab wa anni Rasulullah kena sebut. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, aku kata pasti pula mahu serta ini percayakan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang pada riwayat lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih, hinggalah nak saksi mereka itu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan percaya mereka itu denganku dan dengan barang yang aku datangkan dengan dia, yakni Al-Quran. Dan beriman, kalau satu orang Yahudi Nasrani mengucap 2 kalimah syahadah, satu lagi pada dia kena beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Betul bila mana dalam Sahih Bukhari, satu orang pendeta kepada Ahlul Kitab, nama Waraqah bin Naufal. Hadis ni tuan-tuan, Imam Bukhari dia letakkan hadis nombor 2 dalam bab Bada'il Wahyi, bab berkenaan dengan penurunan awal wahyu. Hadis yang panjang cerita tentang bagaimana Nabi dapat wahyu yang pertama tu. Datang Jibril dekat Gua Hira, kata Iqra ya Muhammad. Kita tahu kisah tu. Kemudian Nabi turun daripada Gua Hira, balik ke rumah, kata dekat Sayyidatuna Khadijah, zammiluni zammiluni zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Kemudian besok tu Sayyidatuna Khadijah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sepupunya. Siapa nama? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa tuan-tuan? Dia pendeta, dia rahib. Dia berpegang kuat kepada kitab Samawi. Apa dia? Kitab Taurat dan juga kitab Injil. Dan dia boleh baca Taurat dan dia boleh baca Injil. Sebab tu dalam sirah tuan-tuan, ulama mencatatkan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha pernah belajar Injil dan juga Taurat. Daripada siapa? Daripada sepupu dia, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dia tua dah. Umur lebih kurang dekat 90 macam tu lah. Dia tua dah sangat. Dan dalam Taurat dengan Injil ni tuan-tuan, ketika mana Sayyidatuna Khadijah belajar dengan Waraqah bin Naufal, dalam Taurat, dalam Injil ada sebut nama Muhammad dengan nama Ahmad, Nabi akhir zaman. Siapa kata Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, dia kata, wahai ya ibnu ammi, wahai anak kepada bapa saudaraku, aku kalau boleh nak berjodoh dengan Nabi akhir zaman. Masa tu Rasulullah tak lahir lagi. Rasulullah tak lahir. Tapi Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, dia dah kenal dah Rasulullah. Kata Waraqah bin Naufal, kalau itu jodoh takdirnya Allah, maka engkau akan berkahwin dengan Nabi akhir zaman. Dan itulah takdirnya. Sebab tu bila mana Nabi dapat wahyu tu, Sayyidatuna Khadijah duduk berasa lain. Dia kata ni bukan orang, ni bukan benda biasa. Tu dia bawa jumpa siapa? Jumpa Waraqah bin Naufal. Nabi cerita semua. Siapa datang pada dia, laki-laki datang dalam Gua Hira. Kata Waraqah, buat hazan namus. Itulah namus. Namun ni apa tuan-tuan? Namun ni nama bagi Jibril. Nama Jibril. Dan kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang didatangi oleh Jibril ini ataupun namus ini, melainkan dia diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul. Dan tidak ada yang didatangi oleh namus ini, melainkan dia akan dihalau oleh kaumnya. Waraqah cerita awal-awal dah. Sehingga kan benda tu menyebabkan Rasulullah terkejut. Sehingga kan kata Rasulullah, adakah saya akan dihalau oleh kaum saya? Apa kata Jibril? Apa kata Waraqah bin Naufal? Itulah takdirnya.
Dan jikalau aku ada ketika mana engkau dihalau oleh kaum kau, aku akan bersama dengan engkau. Lepas tu Waraqah pun meninggal dunia. Tak sempat bersama dengan Nabi, tapi dia seolah-olah beriman dengan Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun dia pegang kuat pada Taurat, dia pegang kuat kepada Injil. Bila mana dia Islam, dia kena percaya kepada Quran. Lebih daripada dia percaya kepada Taurat dan juga Injil. Itu Waraqah bin Nawfal. Atau satu orang pendeta, rahib, ahlul kitab, tetapi dia beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ini syarat dia. Masuk Islam sama. Masuk Islam, bila mana masuk Islam, bukannya sekat mengucap 2 kalimah syahadah saja, wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda SAW. Wajib beriman. Walaupun dulu dia pegang kuat dengan Taurat, dia pegang kuat dengan Injil, dia pegang kuat dengan Zabur, tapi bila mana dia masuk Islam, dia kena berpegang dengan apa dibawa oleh Nabi SAW. Begitu juga Nabi Isa AS. Kita beriman Nabi Isa akan turun nanti akhir zaman. Sebab Nabi Isa dia tak wafat, dia berada di langit. Hatta Nabi Isa turun nanti pun, dia tidak akan membaca Injil. Dia akan baca apa? Al-Quran. Dia akan baca Al-Quran. Dan syariatnya adalah syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Lepas tu apa hikmah Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa tak wafat? Dia berada di atas langit kerana apa? Nak menjawab tomahan orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Nabi Isa ni akan jawab. Sebab tu kita akan tunggu waktu tu. Kalau waktu tu sempat kita tengok, itulah jawapan yang kepada orang Kristian yang mereka berpegang dengan ajaran tersebut. Nabi Isa akan pertahankan benda, sebab Nabi Isa tak sanggup. Sebab tu kalau kita baca tuan-tuan hadis yang lalu, jilid 17, bila mana umat datang minta kepada Nabi Isa syafaat, Nabi Isa kata, aku tak boleh, malu dengan Allah. Aku malu dengan Allah sebab apa? Umat aku menganggap aku ni anak kepada Allah. Yang menyebabkan aku malu dengan Allah, orang mensyirikkan Allah kerana aku. Malu Nabi Isa AS. Sebab tu Nabi Isa akan turun apa dia? Mempertahankan dirinya supaya tak dikatakan dia anak kepada Allah. Quran cerita jelas. Quran pun ada cerita berkenaan dengan apa tuan-tuan? Berkenaan dengan kenyataan Nabi Isa, yang beliau bukan anak Allah. Tetapi orang-orang Kristian dia tak percaya. Mana ada orang percaya Quran? Maka Nabi Isa akan turun nanti untuk mempertahankan dirinya. Siapa pun tuan-tuan yang mana dia masuk Islam, wajib dia percaya dengan Quran, apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, termasuk Nabi Isa AS sekali. Termasuk Nabi Isa tak boleh buat, dia tak boleh buat ikut syariat, dia tak boleh. Sebab apa? Dia berada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia berada pada zaman umat Nabi Muhammad SAW. Semayangnya sama macam kita, pengamalan syariat dia sama macam kita. Sama macam kita. Sikit pun tak kurang daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Malah Nabi Isa dia akan tunjukkan ni cara peribadatan Nabi yang sebenar. Ini caranya. Sebab tu kata ulama zaman tu mazhab dah tak ada. Tak ada dah Syafi'i, tak ada dah Maliki, tak ada dah Hanafi, tak ada dah Hanbali, tak ada dah. Yang ada yang pada sebiji macam zaman Rasulullah SAW. Sama. Orang Islam yang ada ketika itu, semuanya berkualiti. Berkualiti. Sebab kita dah menghadapi satu zaman yang begitu dahsyat. Datang dengan Imam Mahdinya, kemudian datang dengan Dajjalnya, itu tapisan. Tapis. Zaman Imam Mahdi pun umat Nabi Muhammad sudah ditapis. Sebab tu bila mana zaman Imam Mahdi, wajib bai'ah dengan dia, wajib taat setia dengan Imam Mahdi. Ada di kalangan orang Islam yang tak nak bai'ah, maka mereka ni terkeluar daripada Islam. Lepas tu kurangnya untuk orang Islam masa zaman tersebut, tapi kurang itu menanda bahawa kualiti kita. Yang tinggal ni tuan-tuan semua jenis berkualiti zaman tu. Sebab kita akan hadapan dengan Dajjal. Sebelum datangnya Nabi Isa, turun Dajjal dulu, datang Dajjal. Dajjal ni pun tuan-tuan dah tapis habis dah.
Berapa ramai orang yang ikut dia di kalangan orang Islam. Maksudnya yang tinggal dengan Nabi Isa ni tuan-tuan, yang mana mereka ni berkualiti pada sudut tauhid, akidah dan sebagainya. Dan saya pun mengharapkan saya tak jumpa zaman tu. Kalau boleh tak jumpa pun Imam Mahdi pun tak apa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab berat. Mungkin kita tak boleh nak tanggung. Sebab apa tuan-tuan? Mereka ni antara Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun ketika mana kekacauan pada sudut akidah begitu dahsyat. Kekacauan. Tak boleh kenal hak dengan yang batil. Masjid jadi kosong, lengang, pengajian-pengajian agama dah tak ada, huru hara kepada orang Islam, barulah Allah datangkan kekasih-kekasihnya ni. Atanya Imamul Mahdi, Nabi Isa alaihi, supaya apa? Bawa balik Islam ke tempatnya yang sebenar. Itu caranya. Dan sekarang ni duk ada kuliah maghrib ni tu lambat lagi lah keluar. Duk ada lagi kuliah maghrib, kuliah duha, duk ada semayam, duk ada lagi. Okeylah. Tapi saya tak harap jumpa zaman tersebut sebab zaman tu zaman kacau bilau. Zaman yang penuh dengan fitnah. Kebaikan ni dah terlalu tak ada. Bukan ada, dah tak ada. Orang-orang beriman ni pun tuan-tuan, minoriti daripada ahli maksiat yang majoriti. Hanya ada beberapa orang saja yang berkualiti. Dan mereka inilah yang akan menggerakkan gerakan yang dipimpin oleh siapa? Muhammad ibn Abdullah, yang kita sebut nama sebagai Al-Mahdi tersebut. Dan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ni tuan-tuan banyak. Betul ada ulama yang menafikan Imam Mahdi. Betul Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dia ada satu kitab khas mempertahankan tentang Imamul Mahdi. Sebab ada satu orang syekh di Al-Azhar, dia tolak berkenaan dengan Imam Mahdi, dia tak percaya. Memang saya jumpa satu orang, guru saya pun, dia pun tak percaya dengan kehadiran Imam Mahdi. Bagi dia, ini bahasa kinayah majaz. Bukan orang. Dia seorang macam petunjuk Allah akan turun pada manusia, bukan orang. Kita percaya Imam Mahdi ni orang. Betul Imam Mahdi ni tuan-tuan, dia ada versi ahli sunnah, dia ada versi syiah. Kita ahli sunnah, kita based on pada hadis Nabi. Imam Mahdi dia ni keturunan Sayyidina Hasan, namanya Muhammad ibn Abdullah. Dia ni daripada orang yang alim, ulama besar, mujtahid. Dia datang untuk bantu orang Islam, memenangkan Islam, bawa Islam ke tempat dia yang tempat yang sempurna. Syiah tak? Syiah Imam Mahdi mereka pada datang nak bunuh ahli sunnah tu je. Main nak bunuh sesama Islam, bukan itu. Itu versi mereka. Versi kita tak. Kita based on kepada hadis. Inilah tuan-tuan akhir zaman. Nabi Isa akan datang dan sebagainya. Maka inilah jawapan kepada siapa? Golongan-golongan Yahudi dan juga Nasrani. Baik. Dia kata Imam Khazin rahimahullah dalam tafsirnya, sekiranya orang bertanya, bermula Yahudi dan Nasrani itu berkata, diri mereka itu percayakan Allah dan hari yang kemudian. Dan di dalam Al-Quran mengkhabarkan mereka itu tiada beriman kepada Tuhan dan tiada kepada hari kemudian itu. Bagaimanakah yang sungguhnya pada hakikat i'tiqad mereka itu? Maka al-jawab bermula iman Yahudi dan Nasrani itu dengan Allah, maka ia itu tidak serupa dengan iman orang-orang mukmin. Kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi beriktikadkan Tuhan itu bertubuh dan menyerupai makhluk. Tuan-tuan bisa tengok tak? Gambar orang Yahudi lukis, ada satu orang laki-laki duduk di atas singgasana. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok gambar tu, saya bisa tengok. Itu kepercayaan orang Yahudi. Bagi mereka apa dia? Bagi mereka Allah ni, Tuhan ni, satu orang laki-laki yang duduk di atas singgasana, macam mana raja duduk di atas singgasananya. Ni etikad Yahudi. Etikad Yahudi. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, dia tak bagi kita kata Allah duduk atas arasy, dia tak bagi. Allah duduk atas arasy, Allah bersila atas arasy. Salah etikad tu. Betul kalau kena ustaz ataupun ulama yang keras, ini etikad ni etikad Yahudi. Memang betul. Yahudi dia etikad macam tu. Etikad Tuhan duduk atas arasy, yang lagi teruk Tuhan duduk bersila atas arasy. Yang lagi teruk Tuhan duduk atas arasy bunyi lagi.
Bunyi macam kita duduk atas kursi kan, bunyi krek macam tu. Ada di kalangan orang Islam yang berfahaman dengan fahaman Mujassimah, etikad dia macam tu. Betul. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawdu'at, himpunan hadis palsu, cerita tentang Isra Mi'raj yang nak main ni tuan-tuan. Di kalangan musyabbihah Mujassimah, mereka bawa satu riwayat Nabi tengok Allah dalam keadaan Allah ni satu orang laki-laki yang memakai takhta di atas kepalanya sambil duduk di atas singgasananya yang dijadikan daripada yakut, daripada marjan, daripada permata, duduk atas tu. Nabi nampak macam tu. Dan kata Imam Ibnu Jauzi, siapa yang meriwayatkan kisah Isra Mi'raj yang menandakan Allah duduk atas arasy, Allah duduk macam ni, Allah serupa laki-laki, semua hadis tu hadis yang batilah. Hadis yang batil, hadis yang maudhu', palsu. Disebarkan pada orang awam. Nampak Nabi nampak Allah duduk atas arasy, duduk pula duduk dengan mahkotanya. Ni hadis palsu. Riwayat-riwayat tu riwayat palsu. Al-Imam Ibnu Jauzi letak benda tu dalam kitab Al-Mawdu'at, himpunan hadis-hadis palsu karangan beliau. Etikad Yahudi macam tu. Betul, kita tak bagi tuan-tuan orang kata Allah duduk atas arasy, Allah duduk atas arasy, tak bagi. Sehingga kan ulama menghukum siapa yang mengatakan Allah duduk atas arasy tu kufurlah dia. Betul, saya dulu syekh saya pernah cabar satu orang. Dia kata bawakan kepada ana satu kalam daripada ulama salaf wa imam sahabat sekalipun yang kata Allah duduk atas arasy. Julusun 'alal 'arsy. Bawa kan? Tak ada tuan-tuan, benda tu tak pernah difahami macam tu oleh sahabat, oleh para salaf kita terdahulu, tak pernah. Betul, bila mana ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah Taala istawa atas arasy, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, amiruha kama ja'at, beriman sahaja yang datang tu, tanpa dimaknakan dengan sesuatu makna. Tak payah maknakan, tak payah nak cari takwilnya, tak payah nak dimaknakan kalimah istawa di situ. Serah bulat-bulat pada Allah. Sebab istawa dalam bahasa Arab ada 15 makna. Tuan nak yang mana? Ada makna duduk, ada makna menguasai, ada makna itu, ada makna ini. Kenapa ambil makna istawa dengan makna duduk? Allah duduk di atas arasy. Salah. Kita mengaji dalam akidah kita mukhalafu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala tu bersalahan dengan yang baru. Kalau sebut duduk ni tuan-tuan, maknanya dia ada tempat menempel. Macam kita lah, saya duduk atas kursi, tuan-tuan duduk di bawah. Maknanya saya, punggung saya ni berada di atas satu lapisan. Punggung tuan-tuan berada di atas simen. Makna setiap yang berduduk ni tuan-tuan, dia ada jisim dia. Dia mengambil ruang. Yang mengambil ruang tuan-tuan, yang ada jisim, yang ada kita kata tubuh badan dan sebagainya, itu makhluk, bukan Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Yang akidah ni lah tuan-tuan, akidah Yahudi. Percaya Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala ni bertubuh sehingga kan dia orang lukis Allah Ta'ala satu orang laki-laki, Tuhan tu satu orang laki-laki, duduk di atas singgasana. Itu akidah Yahudi. Masa mengaji tuan-tuan, Syekh tunjuk ini akidah Yahudi. Tunjuk bagaimana kepercayaan Yahudi terhadap Allah. Kita ada. Kita orang beriman ni tuan-tuan, percaya Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Macam mana zat Allah, kami serahkan pada Allah. Bukan jadi tanggungjawab kita untuk mengkaji zat Tuhan. Kita disuruh untuk mempelajari nama dan asma' dan juga sifat. Kita disuruh dipelajari yang tu, bukan pelajari zat. Oh, zat Allah macam ni, zat Tuhan macam ni, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada kaki. Bukan yang tu. Tak disuruh dalam i'tiqad kita belajar yang tu. Yang disuruh belajar apa? Asma', nama Allah dan sifatnya. Tu disuruh belajar. Kalau tak tuan-tuan, habis rosak akidah kita. Tu akidah Yahudi. Dan orang-orang Nasrani beriktikadkan Tuhan beranak dan anak seperti mana bapa. Tu orang Yahudi, orang Nasrani
Maka siapa-siapa i'tiqad yang demikian itu, maka bukan ia percayakan Allah tu. Tak percaya Tuhan. Macam mana boleh i'tiqad Allah ni macam makhluk? Allah ni ada anak. Allah ni ada isteri, Sayyidatuna Maryam tu isteri bagi Allah. Allah kata Allah laisa kamitsli syai', lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pegangan ahli sunnatil wal jamaah kita orang Islam. Surah Al-Ikhlas tu cukup dah tuan-tuan. Kalau tak ada lah surah tauhid yang lain, ayat tauhid yang lain, cukup dah surah Al-Ikhlas tu. Cukup dah, memadai dah. Tapi hari ni tuan-tuan kita tak cukup, kena kaji lagi. Nak kata adakah ini etikad beriman? Tak. Ini bukan etikad orang beriman. Dan kata qil, siapa beriktikad akan Aziz, anak Allah ataupun Uzair. Riwayatnya Uzair. Dan Al-Masih anak Allah, tiadalah beriman ia dengan Allah. Bahkan ia orang yang sekutu akan Tuhan. Dan kata qil, siapa membohongkan satu rasul daripada sekalian pesuruh Allah, maka tiadalah ia mukmin dengan Allah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membohongi mereka itu akan kebanyakan nabi-nabi. Kalau begitu bukanlah mereka itu orang yang beriman dengan Tuhan. Dan adapun iman mereka itu dengan hari yang kemudian, maka ia itu tiada juga seperti mana iman orang-orang mukmin. Kerana apa? Kerana beriktikad mereka itu akan bangkit segala jiwa dan nyawa sahaja, tidak bangkit dengan tubuhnya. Itu iktikad orang Yahudi dengan orang Kristian. Manusia ni akan bangkit apa? Dengan ruh ya. Dengan ruh. Kita tak, kita iktikad kita bangkit dalam kubur nanti tuan-tuan, dalam kubur cukup lah. Dengan ruh dan jasad. Jasad ni ya. Cuma Allah buat lain. Menang sahabat-sahabat kita yang dah meninggal dunia tu tuan-tuan, depa tu hidup kat sana. Hidup pula dengan ruh dan jasad. Sebab tu bila mana dia azab rasa sakit. Kalau ruh saja tuan-tuan, kalau azab tak sakit. Sebab ruh min amri jisim latif. Daripada apa? Daripada jisim yang latif, jisim yang sangat halus. Itu ruh. Ni jisim apa? Ni jisim yang kerah. Mana kalau cubit ni tuan-tuan rasa sakit, kalau bakar rasa sakit. Kalau bangkit dengan roh sahaja, apa guna Allah buat syurga, apa guna Allah buat neraka? Roh dia tidak akan rasa nikmat, dan roh tidak akan rasa sakit di azab. Ini kepercayaan orang siapa? Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kita orang beriman percaya apa? Bangkit dengan tubuh jasad kita ni. Itu kita dapat nikmat, dapat rasa nikmat dan sebagainya. Dan beriktikad mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, bahwasanya isi syurga itu tiada makan dan tiada minum di dalamnya dan tiada nikah. Maka beriktikad yang demikian itu, maka tiadalah imannya seperti mana iman orang-orang mukmin jika ia kata dirinya mukmin sekalipun. Bercanggahlah dengan kita sebagai orang beriman. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, telah berkata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, bermula yang maklum kehendak memerangi manusia di dalam sepotong hadis dalam masalah 88 itu ialah kafir-kafir yang menyembah berhala, bukan kafir Yahudi dan Nasrani. Kerana mereka itu berkata la ilaha illallah, kemudian memerangilah kafir-kafir yang menyembah berhala itu. Apabila diperangi tidak diberhentikan, melainkan apabila mereka itu mengaku Islam jua dan tidak diterima lain daripada itu. Dia ada juga yang kata pada antara Imam Al-Khattabi rahimahullah, dia kata yang dikatakan kafir itu ada kafir yang menyembah berhala, patung. Menyembah patung lah kita kata berhala. Adapun Yahudi dengan Nasrani mereka tak sembah berhala. Lepas tu dalam kuih mereka tuan-tuan ataupun dalam loteng mereka tak ada berhala pun. Yang berhala ni seperti mana yang disembah oleh orang-orang yang lain. Itu kata Imam Al-Khattabi, tafsiran beliau lah. Maknanya tak diperangi orang Yahudi dengan Nasrani sehinggalah mereka memerangi Islam. Dia orang Nasrani, dia perang dengan kita sebagai Islam. Contoh macam perang salib. Perang salib antara Kristian dengan tentera Islam. Dia orang serang kita, kita serang dia orang balik.
Tapi kalau nak pergi serang mereka saja suka-suka tak boleh. Tak dia benar tu tafsiran yang dibuat oleh Imam Al-Khattabi. Tapi kalau dia tu sembah berhala, tunduk pada berhala, pecahkan berhalanya. Macam itulah kata Imam Al-Khattabi. Ini pendapat para ulama. Tapi saya lebih cenderung kepada apa dia? Lebih cenderung pendapat yang mengatakan An-Nas dekat situ ataupun kafir di situ, kafir apa? Kafir yang memerangi Islam. Dia perang Islam, dia buat sesuatu kepada Islam, maka wajib orang Islam berperang dengannya. Seandainya tak perang, hidup dalam keadaan aman damai, hidup dalam keadaan sentosa, maka tak apa. Dia boleh beramal dengan apa yang mereka beramalkan. Dia nak beramal dengan cara hidup dia pun tak ada masalah, kita pun tak ada masalah. Selagi mana mereka tak memusuhi Allah, selagi mana mereka tak memusuhi Islam, boleh dengan kita, tak apa. Kita tak perangan, kita tak memerangi mereka. Dan sabda Nabi SAW lagi, fa iza qaluha mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka apabila mengucap mereka itu akan kalimah la ilaha illallah, nescaya tertegahlah mereka itu daripada aku segala darahnya dan hartanya. Maka tiadalah boleh diperangi mereka itu dan ditumpah darahnya ke bumi, dan tiada boleh dirampas hartanya dan anak isterinya dijadikan harta Islam, melainkan dengan sebab hukuk harta dan darah-darah itu, seperti mana membunuh dengan tiada sebenarnya, maka dibalalah bunuh pula. Dan seperti mana ditahan zakat, tiada diberi orang-orang fakir miskin Islam menerimanya. Dan seperti meninggalkan sembahyang dan lain daripada itu. Dan bermula hisab mereka itu atas Allah Ta'ala. Yakni jikalau mulutnya sahaja beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan hatinya tak beriman, maka hisab dan kiranya atas Allah Ta'ala di negeri akhirat. Melainkan apabila zahir keluar seperti mana keluarkan munafik, maka iaitu didera, mana dirotan mereka itu. Ataupun murtad, maka iaitu dibunuh langsung. Di huraian Syekh berkenaan dengan apa dia? Fa iza qaluha mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, kata Nabi SAW, maka terpeliharalah, terjagalah darah-darah mereka, harta-harta mereka. Pada siapa yang Islam ni tuan-tuan, tak ada siapa boleh tumpahkan darah kita, tak ada siapa boleh rampas harta kita. Itu Islam letak. Dia Islam, tak boleh kita bunuh dia, tak boleh kita rampas harta dia, tak boleh. Sebab apa? Dia sesama Islam. Illa bihaqqiha, melainkan dengan hak-hak Allah. Apa dia hak Allah? Ada tiga. Yang pertama, kalau dia berzina, seperti mana Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, la yahillu damrin imri'in illa bi ihda salas. Tak halal darah orang Islam ditumpahkan melainkan tiga golongan. Yang pertama, al-thiyabuz zani, dia dah berkahwin, dia berzina, maka boleh direjam sampai mati. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat apa dia? Dapat hak daripada hakim. Hakim mesti adili dulu. Yang kedua, al-qatlu nafsu bin nafs. Yang ni pada bunuh dibalas dengan bunuh. Dia bunuh orang, kita boleh balas kisos. Itu boleh tumpahkan darah dia. Yang ketiga, at-tariku lidini mufariqatul lil jamaah. Dia meninggalkan agama dengan mana murtad, malahan dia melawan kerajaan Islam, dia boleh dibunuh. Dengan mana? Dengan makna dia murtad ataupun dia buruh, dia puak pelampau, dia buat satu bentuk pemberontakan terhadap kerajaan Islam, maka dia boleh dibunuh, dia boleh diperangi. Ini golongan-golongan yang dihalalkan darah. Selain daripada itu tak boleh. Tumbuh orang Islam tak boleh, tampak dia tak boleh, semua dia maksiat tangan. Sebab tu Nabi larang tuan-tuan tampak muka. Atau anak kita pun dilarang tampak muka, termasuk isteri. Nabi sangat larang. Tu kami kata nak pukul isteri, pukul di tempat orang tak nampak. Kalau berbekas pun tuan-tuan, orang tak boleh tengok. Bukan tampak muka,
Tampak muka ni tuan-tuan maksiat tangan. Jawablah depan Allah nanti. Sebab tu ada orang yang muflis kerana apa tuan-tuan di akhirat? Kerana dulu di atas ni fadribuhum, dia pernah pukul manusia dengan tangan dia. Dan orang yang dia pukul itu akan datang di akhirat untuk tuntut balik pada dia. Jangan. Betul, anak kalau geram macam mana tuan-tuan, jangan tampak. Apa tadi tampaklah tampak kepala dia, jangan. Geram macam mana kita dengan isteri ke, dengan anak-anak ke, jaga tangan kita. Jaga tangan. Kalau tak laran, kalau tak tahan, tampak pergi tapak dinding. Tak apa. Jangan tampak muka. Kalau dia buat kes tuan-tuan dekat mahkamah, sakit kita. Tampak isteri kita, dia pergi ke hospital, buat cek, doktor keluarkan satu surat laporan berkenaan dengan kecederaan dia tu, yang cedera kerana kita buat, dia pergi report polis, sangkut kita. Tak boleh. Islam bukan tak bagi rotan, tak bagi, tapi bukan di muka. Muka tak boleh. Walaupun kita cikgu, marah dekat anak murid kita, tampak ada, tak boleh. Kita ustaz, anak murid kita tak hafal Quran, pergi tampak muka ada, tak boleh. Denda lain tak apa, tapi jangan tampak muka. Itu larangan Nabi SAW kepada semua manusia, terutamanya suami. Kita sebagai ayah, kadang-kadang kita ni garang, kadang kita ni letih ni, jadi panas. Nak tampak je, jangan. Elok kan? Kalau geram sangat tuan-tuan, nampak anak kita tu kecil je, nampak isteri kita tu kecil je, kita ni rasa macam nak hayun, jangan, pergilah keluar. Ambil ketenangan. Jangan sekali-sekali. Bahaya tuan-tuan. Muka ni memang Nabi larang. Nabi sangat larang. Betul kata sahabat, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku duduk dengan Nabi hampir 10 tahun, tapi aku tak pernah tengok tangan Nabi naik macam tu. Tak pernah tengok. Walaupun Sayyidina Anas bin Malik ni khadam kepada Nabi SAW, tapi Nabi tak pernah buat. Ni nasihat. Sebab kita ni kadang-kadang angin kita tak betul ni tuan-tuan. Habis dengan anak-anak pun kita buat. Tapi ingat, takut kita menyesal. Nabi larang. Tanpa semuanya tuan-tuan maksiat tangan. Maksiat tangan yang Allah akan soalkan di akhirat. Betul tak boleh. Tumpahkan darah, tumbuk orang Islam. Hatta orang bukan Islam pun kita tak boleh tumbuk. Saja-saja pergi gaduh tak boleh. Semua tu Allah soal di akhirat. Sebab tu Nabi kata pada illa bihaqqiha, bila mana ada hak Allah ya. Seperti tadi, zina, bunuh orang, ataupun dia murtad, maka boleh tumpahkan darah. Itu pun dengan syarat apa? Diadili di mahkamah. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan ke atas Allah lah hisab mereka. Maksudnya apa dia? Ustaz, dia masuk Islam kerana apa dia? Kerana niat tertentu. Itu serah pada Allah. Kita tak tahu. Betul, bila mana ada sahabat yang bila mana dia bunuh satu orang musyrikin Mekah, pisau pedang ni dekat tengkok musyrikin tu dah. Kemudian kerana takut musyrikin ni, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Sahabat ni pergi bunuh juga. Perkhabaran tu dapat diketahui oleh Nabi SAW. Nabi terlalu marah. Nabi kata, kenapa engkau bunuh dia? Ya Rasulullah, dia masuk Islam kerana dia takut mati. Nabi kata, adakah engkau tahu apa yang ada dalam isi hati dia? Diam sahabat tu, tak cakap apa. Ini yang kata kau. Wa hisabum 'ala Allah. Ustaz, dia masuk Islam terpaksa lah ustaz. Kan? Itu dia dengan Tuhan, dia dengan Allah. Ustaz, dia masuk Islam sebab nak dapat duit zakat. Itu dia dengan Allah. Ustaz, dia masuk Islam sebab anak ni, dia masuk Islam sebab, itu dia dengan Allah. Kalau betul ikhlas dia Islam, Allah akan pelihara iman dia. Kekallah dia dalam Islam. Tapi kalau dia masuk Islam dengan niat-niat tertentu, maka serahlah kepada Allah. Atau wa hisabuhum 'ala Allah. Itu Islam kita tuan-tuan. Nabi ajar kita macam tu apa dia? Jangan tumpahkan darah sesama Islam, jangan membunuh-bunuh sesama Islam, dan kalau ada orang masuk Islam, maka kita raikan, dan apa sahaja niat dia serah pada Allah, maka Allah lebih mengetahui. Itu yang katakan wa hisabuhum 'ala Allah. Sebab hadis-hadis berkenaan dengan perang, kemungkinan dia masuk Islam ni sebab dia nak selamat. Tak apa dah, masuklah Islam. Walaupun dia mengucap tu dia tak ikhlas, dia mengucap tu mungkinlah kerana terpaksa, tak apa. Biar. Itu dia dengan Allah. Nanti Allah akan adilinya di
negeri akhirat. Itu maknanya wa hisabuhum ala Allah. Itulah hadis ni tuan-tuan. So hadis ni hadis yang kita kena faham baik-baik, kena faham molek-molek. Bukan Islam ni tuan-tuan datang untuk memerangi manusia. Tapi Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia, yang mana manusia ini memerangi Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya hadis ini tuan-tuan, kata para ulama pada hadis ini, kalimah an-nas dekat situ merujuk kepada musyrikin Mekah. Mana Nabi mesti memerangi musyrikin Mekah. Sebab apa? Mereka memerangi Islam. Kalau tak tuan-tuan, ketika mana Fathul Mekah 7 hijrah, 8 hijrah, Nabi akan bunuh semua musyrikin, tapi Nabi tak bunuh. Mana Nabi membenarkan mereka beramal dengan ajaran mereka, dan siapa yang nak masuk Islam, ya silakan. Siapa yang masih lagi nak stay dalam agama mereka yang lama, kepercayaan mereka yang lama, maka Nabi benarkan. Mana bukan yang Nabi suruh untuk perang. Kalau tak tuan-tuan, dia paksa dah dapat Islam. Tapi paksaan kepada Islam tidak ada. Kenapa dia? Quran. La ikraha fiddin. Itu kata ulama, hadis ni kena faham sungguh-sungguh. Kalau tak faham ni tuan-tuan, akan menyebabkan kekeliruan, dan akhirnya kita takut kita membunuh mereka-mereka manusia yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata yang ketiga, yang dikatakan an-nas dekat situ apa? Golongan Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka memerangi Islam. Dan inilah tuan tafsiran, takwilan para ulama yang saya cari. Sebab saya kena baca hadis ni dekat satu surau di Pokok Asam. So hadis ni dalam Sahih Muslim pun ada, dalam Sahih Bukhari pun ada. Jadi nak terangkan kalimah supaya masyarakat faham. Islam datang bukan dengan peperangan. Islam ditegakkan dengan hikmah, ditegakkan dengan kasih sayang. Adapun iskaliat kepada hadis ini, maka dia kena rujuk kepada tafsiran-tafsiran para ulama yang muktabar, supaya kita tak tersalah memahami hadis Nabi SAW yang kita bacakan pada hari ini. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung nanti masalah yang ke-90, orang yang menzahirkan dirinya Islam, adakah diterima tu? Zahir saja Islam, adakah diterima? Selalunya tuan-tuan, benda macam ni selalunya orang munafik. Zahir saja Islam, tapi dalam jiwa dia tu ingkar dengan Allah, kufur dengan Allah. Dan insya-Allah kita akan tengok bagaimana huraian Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.